Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Hazika, wartawan TV PSSM MOS, berada di Dewan DM MOS bersempena pengumuman keputusan CJ Pelajaran Malaysia SPM tahun 2025 yang berlangsung pada hari ini. Suasana di sini sangat meriah dan penuh debaran sejak awal pagi lagi apabila para calon SPM bersama ibu bapa mula hadir bagi mengambil keputusan masing-masing. Rata-rata pelajar dilihat tidak sabar dan ada juga yang kelihatan gementar menanti detik penting ini. Sekarang saya bersama pelajar cemerlang SPM tahun 2025. Tahniah saya ucapkan atas kejayaan cemerlang anda dalam SPM. Boleh perkenalkan diri anda kepada penonton? Assalamualaikum, nama saya Nurfatia Zahira binti Zamri. Apakah keputusan yang anda peroleh dalam peperiksaan SPM kali ini? 8A dan 1B+. Lalu, apakah rahsia atau strategi utama kejayaan anda? Saya tak adalah rahsia besar, cuma konsisten sahaja. Setiap hari kena buat latihan, walaupun sikit. Lepas tu, kalau tak faham, terus dia tanya cikgu atau kawan-kawan. Lepas tu, selalu study lah. Sekian laporan dari Dewan DM MOS. Saya Nur Hazika, wartawan TV PSSM MOS dari TV PSSM MOS. Semoga kita berjumpa di episod seterusnya.